when you stop learning, you are start dying. Antara rutin ataupun habit orang-orang yang berjaya adalah mereka tak pernah berhenti belajar. Mereka tak pernah berhenti membaca buku. So kalau kita nak jadi orang yang berjaya, kita kena tiru bagaimana rutin mereka. Kerana yang membezakan kita dengan orang yang berjaya adalah mereka tahu apa yang kita tak tahu dan mereka buat apa yang kita tak buat. Jadi, kalau tuan-puan nak jadi orang berjaya, mudah saja sebenarnya. Tuan-puan hanya perlu tahu apa yang orang berjaya tahu dan tuan-puan perlu buat apa yang orang berjaya buat. InsyaAllah tuan-puan akan berjaya bagaimana orang-orang yang dah berjaya. Bermula pada hari ini, antara yang lain, tuan-puan kena sentiasa mencari ilmu, jangan berhenti membaca buku dan sentiasa cari kawan ataupun circle yang bagus, circle yang baik, circle yang berjaya, circle yang kaya. InsyaAllah, kalau kita berkawan dengan 5 orang berjaya, kita akan jadi orang berjaya yang ke-6. Kalau kita berkawan dengan 5 orang kaya, kita akan jadi orang kaya yang ke-6. Jadi kalau video ini bermanfaat, share video ni dan jangan lupa follow saya untuk lebih banyak ilmu tentang emas, kewangan dan ilmu-ilmu yang bermanfaat.